perhatian kepada seluruh penghulu Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia. Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa satu sesi call-out dan majlis apresiasi sempena persarahan yang oleh Datuk Haji Muhammad Syukur bin Sabudin, Hakim Mahkamah Dewan Syariah, akan diadakan pada hari esok 19 Ogos 2025 pada jam 4 petang bertempat di Lobi Butang JKSM. Pertama-tamanya kita sedia maklum bahawa Arif Datuk Syukur bukan calon-calon orang 35 tahun berkhidmat dalam bidang perundangan syariah ini menyebabkan dan meletakkan beliau pada satu tanda aras yang cukup tinggi, dan beliau telah pun menunjukkan kehebatan beliau, kemahiran beliau dan pelbagai wajah dan pelbagai waris. Dan itu adalah keinginan beliau, dan pastinya warga perundangan syariah seluruh Malaysia akan kehilangan satu mutiara yang pada petang ini akan mengungkapkan satu sejarah perginya suatu bintang yang pastinya kita akan rindui dan kita akan kenal. Itu perempuan-perempuan yang bakal saya kenang lah lepas ni. Saya tak ada apa saya nak buat, tak ada rancang apa pun besar ni. Saya ingat tanam ubi, saya ingat. Jadi saya juga mohon maaf jika ada satu kesilapan saya yang saya tak sedar ataupun saya sedar, mohon maaf. Yang baik, yang terakhir semuanya akan dikenang oleh saya lah. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Semoga yang ada Datuk dapat teruskan kehidupan dalam usaha dengan tenang, dan jangan lupa untuk mendoakan kami yang masih lagi dibuang masa untuk nikmat bumi, agama, bangsa, jabatan dan negara. InsyaAllah semoga Datuk dan kami sendiri sentiasa berbarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى